SKM ni sama ke dengan TVET? Okey, TVET tu maksudnya Technical and Vocational Education and Training. TVET adalah istilah untuk semua jenis pendidikan dan latihan kemahiran. KM atau Sijil Kemahiran Malaysia pula adalah salah satu laluan dalam TVET. Tapi TVET ni bukan ada SKM je. Dalam TVET ada pelbagai laluan lain macam diploma, sijil profesional dan kursus pendek. SKM pula adalah satu sistem pengiktirafan kemahiran dalam TVET untuk mengukur tahap penguasaan anda dalam kemahiran tersebut. SKM dibahagikan kepada beberapa tahap. Tahap 1 hingga 2, peringkat operasi dan pengeluaran. Tahap 3, peringkat penyeliaan. DKM tahap 4, penyeliaan tahap tinggi. DLKM tahap 5, peringkat pengurusan. Yang menariknya, kalau korang teruskan belajar sampai tahap 5, korang boleh jadi pengurus dalam industri. Nak buka bisnes sendiri pun boleh. TVET ni ditawarkan di banyak tempat, dari college community, Giat Mara, ILP, Politeknik hinggalah college swasta. So, kalau result SPM tak power sangat, tak apa. TVET dan SKM ni jalan alternatif yang realistik dan terbukti berkesan untuk bina kerjaya masa depan. Nak tahu lagi arah tuju selepas SPM? Follow Muda.